Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Nurul Husna, penolong pengarah ukur daripada bahagian ukur geodetik, seksyen infrastruktur jurujurusan spasial, cawangan kawalan geodetik. Tanggungjawab utama saya adalah untuk menjaga kualiti dan data ArcticNet. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sharing session berkenaan Global Navigation Satellite System. Boleh dengar saya dengan jelas ke semua? Okey, sekarang saya dah pakai mic, boleh dengar saya dengan lebih jelas ke? Okey, saya mulakan insyaAllah perkongsian saya hari ini. Firstly, disclaimer, presentation ini hanyalah bertujuan untuk pendidikan sahaja. InsyaAllah saya akan berkongsikan apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya, sedikit ilmu yang saya ada, dengan matlamatnya untuk kita agar semua boleh faham secara asas apakah itu GNSS dan juga dapat difahami dengan mudah. Pertamanya, jika saya boleh kongsikan, JUPAM ada mengeluarkan perkeliling berkenaan GNSS, iaitu bilangan 5 tahun 2021 berkenaan garis panduan teknikal ukur sistem penentu dudukan. Manakala bilangan 6 tahun 2021 adalah garis panduan teknikal berkenaan ukur aras GNSS. Perkeliling ini boleh didapati di laman web JUPAM, mungkin boleh dibaca dan difahami bersama. Okey, GNSS survey. Saya percaya bila kita bercakap berkenaan GPS, ia adalah perkara ataupun terms yang normal, yang saya rasa orang awam akan sangat familiar dan sangat mengetahui apa itu GPS, iaitu satu sistem yang diguna pakai untuk mendapatkan penentu dudukan dan diguna pakai mostly untuk mendapatkan navigasi. Mostly orang awam akan membuka smartphone, which is semua orang ada, membuka smartphone untuk mendapatkan satellite sistem dan menggunakannya untuk moving, untuk navigations. Manakala kita sebagai surveyor pula sangat familiar dengan GNSS survey. Saya yakin kita sebagai surveyor familiar dengan bila kita nampak seorang memegang alat di tempat yang terbuka untuk mendapatkan satellite system, secara asasnya kita tahu bagaimanakah cerapan GNSS itu berlaku. GNSS survey ini adalah cerapan, dia bukanlah cerapan yang baru, tetapi ia adalah teknik terkini yang diguna pakai sehingga hari ini berdasarkan evolusi kaedah pencerapan daripada konvensional sehinggalah ke terkini kita menggunakan GNSS survey. GNSS survey ni dia telah berdekat berada di teknik pencerapan telah berdekat kita gunakan dan dia masih diguna pakai sehingga hari ini kerana beberapa kelebihannya. Seperti dia pantas, ia tepat, dia boleh digunakan dalam pelbagai masa, pelbagai cuaca, harga yang berpatutan, mudah digunakan, boleh digunakan di mana-mana saja, tidak memerlukan line of sight. So dengannya kelebihan-kelebihan ini, GNSS survey ini diguna pakai di dalam teknik cerapan bagi pengukuran. Dan juga teknologi ini juga sentiasa berkembang, sentiasa bertambah baik dan disupport oleh pelbagai-pelbagai sistem. Itu secara asas bagi GNSS survey. Dan demand-nya adalah sangat banyak, which is supported by global. Jadi tiada masalah untuk sistem ini diguna pakai, ditambah baik sentiasa. Satu terms yang biasa kita guna dalam GNSS survey ni adalah kita akan mengatakan GPS survey. Kita akan katakan we are tracking GPS. Kita membuat GPS observation. Kita selalu menggunakan term GPS, tetapi yang sebenarnya sepatutnya kita menggunakan term GNSS survey, which is Global Navigation Satellite System. Jadi apakah perbezaan di antara dua ini? Jika saya boleh explain secara ringkasnya, GPS ini adalah satu satellite system yang dimiliki oleh United States America, dikawal dan dimaintain oleh mereka, satu satellite system. Dia di antara satellite system yang terawal yang diberi akses kepada publik. Jadi kerana availability-nya dan juga accuracy-nya dan coverage-nya
secara global, jadi dia boleh diakses oleh pelbagai pihak dan pelbagai negara. Jadi ia sangat famous. Mostly people akan sebut GPS disebabkan faktor-faktor famous itu. Manakala GNSS pula adalah satu terms menggabungkan seluruh satelit yang ada pada masa ini. Seperti satelit GPS, satelit Beidou, satelit Galileo, satelit GLONASS. Setiap satu satelit sistem ini dimiliki oleh negara yang berbeza, mempunyai orbit yang berbeza, transmit signal yang mungkin juga berbeza, frameworknya datanya berbeza. Jadi keseluruhan satelit sistem ini dipanggil Global Navigation Satellite System. Dan bila kita membuat cerapan cerapan satelit, kita menggunakan term Global Navigation Satellite System survey. Kerana kita mencerap bukan sekadar GPS satelit, kita mencerap GPS, Beidou, Galileo dan juga GLONASS. Okey, seterusnya jika saya boleh kongsikan apakah itu sedikit explanation berkaitan setiap satu jenis satelit sistem ini. Seperti yang saya explain tadi, GPS adalah yang antara yang terawal, antara yang famous ataupun familiar by others. Ketinggian GPS ini orbitnya adalah lebih kurang 55 degree, manakala GLONASS berada di 64.8 degree, Galileo 56 degree dan inclination degree, dan Beidou pada 55. Apakah maksud inclination dan juga ketinggiannya? Orbital ketinggiannya adalah pada lebih kurang 22 sehingga ke 21 kilometer. Ketinggian ini adalah berada di medium orbit, positionnya adalah di medium Earth orbit, di mana kedudukannya adalah di tahap medium orbit. Framework untuk GPS adalah menggunakan WGS84. Saya rasa ini adalah sangat familiar dengan semua, WGS84. Manakala satelit-satelit lain menggunakan koordinat sistem ataupun reference frame mereka yang tersendiri. Saya rasa ini agak tidak familiar lah bagi untuk satelit-satelit yang lain seperti GLONASS, dia menggunakan PZ90. Untuk Galileo menggunakan GTR-FR. Untuk Beidou CGCS-2000. Kesamaan bagi keempat-empat satelit sistem ni, constellation ini adalah mereka coverage satelit di mereka adalah secara global. Di mana dia boleh diguna pakai ataupun dapat di-detect signalnya dapat diterima secara global. Manakala terdapat dua satelit sistem yang baru, iaitu NAVIC dan juga QZSS. NAVIC daripada India dan QZSS daripada Jepun, di mana coverage-nya hanyalah di kawasan tertentu sahaja, di mana QZSS adalah di Asia sahaja ataupun Asia Ocean region, dan India di kawasan India sahaja. Setiap satu satelit ini transmit different signal. Sebagai contoh, kita tengok NAVIC di bawah sekali India ni, dia hanya transmit satu jenis band ataupun satelit signal. Kalau tengok di atas sekali adalah satelit signal US, GPS, dia transmit L1, L2 and L5. Semua jenis signal dia transmit. Okey, kita pergi kepada penggunaan dia pula. Tadi kita cakap pasal dia punya spesifikasi secara ringkas. Penggunaan dia adalah statement yang saya nak cakap di sini adalah, adakah semakin banyak satelit yang dapat kita detect by our equipment, adakah ia menunjukkan kualitinya juga baik? Jawapannya adalah tidak. Bilangan satelit tidak equal kepada ketepatan ataupun accuracy. Keberadaan ataupun availability, statement adalah kita mungkin dapat detect 30 satelit. Mungkin 10 GPS, 5 GLONASS, Galileo dan sebagainya kan. Tetapi adakah bilangan ini hanyalah menunjukkan keberadaan satelit berkenaan di kawasan cerapan kita?
Tetapi apakah yang menentukan kepada accuracy cerapan berkenaan adalah kepada dilution of the position ataupun geometry position satelit berkenaan. Contohnya adalah jika terdapat 10 satelit, which is good enough, minimum untuk mendapatkan 3D position adalah 4 satelit. Jadi bila kita dapat 10 satelit, 10 availability should be good enough. Tetapi jika 10 satelit berkenaan berada di satu kelompok di bahagian utara sahaja, let's say kan. Jadi kita tidak akan mendapat signal daripada bahagian timur, daripada bahagian barat. Jadi geometrinya adalah tidak berapa baik. Jadi accuracy-nya adalah kurang. Apa yang penting adalah untuk mendapatkan geometri yang baik, iaitu PDOP yang rendah. Semakin rendah PDOP, semakin tinggi accuracy yang kita boleh dapat. InsyaAllah saya explain in detail in graphic regarding the PDOP later. Availability pula adalah ability dia untuk fix. Kalau kita ada 30 satelit, 20-nya terganggu oleh bangunan tinggi disebabkan oleh mati path semua. 10 itu kita still mampu untuk dapatkan connection, untuk kita dapatkan fix. So itu perbandingan di antara availability dengan accuracy. Okey, ini saya tunjukkan secara grafik position satellite untuk kita dapatkan. Ini adalah position yang baik, di cover geometri yang baik. Satellite signal. Ini secara gambar wajah bagaimana kita mendapatkan position untuk sesuatu vessel, ataupun di sini kita tunjukkan kapal di laut, kita mendapatkan position dan kita mendapatkan reference nilainya daripada satelit di udara, di space. Kalau sebelum ini kita menggunakan total station, kita observe daripada land, now we can observe the sea daripada space. Okay. Okey, bagaimanakah jarak diukur daripada GNSS signal? Okey. Ini adalah secara teorinya bagaimana measurement dikira. Kita maklum bahawa signal yang dihantar daripada satelit dan diterima kepada receiver. Jenis signal yang dihantar dia boleh jadi carrier phase, pseudo range, navigation message, broadcast signal. So bagaimana kita mengira distance menggunakan carrier phase? Jika boleh tengok di bahagian bawah di sini, secara teorinya adalah kita mengira measured signal. Kalau kita tengok carrier phase tu, kita dapatkan satu lengkungan ataupun carrier phase yang lengkap didapatkan dengan carrier length. Carrier lengthnya di sini pula kita tengok bahagian kanan. Kalau L1, transmit by L1, the length is 19 cm. Dan ditambah dengan ambiguity carrier phase tu. Ambiguity carrier phase tu lah yang perlu kita solvekan untuk mendapatkan the exact distance daripada satelit kepada antena kita. Dan ditolakkan dengan bias-bias yang berkaitan. There are a lot of bias. Contohnya adalah ionospheric delay, tropospheric delay, clock bias, antenna clock bias, antenna phase center bias, antaranya. Distance ini, jika kita untuk carrier phase, kita perlu mengira bilangan gelombang berkenaan. Bila kita dapat mengira berapakah bilangan gelombang berkenaan, kita boleh tahu berapakah distance daripada satelit kepada antena kita. Yang ini perkara yang kita boleh selesaikan menggunakan double differencing. Let's say contohnya daripada 4, saya mention tadi, kita memerlukan 4 satelit. 4 satelit untuk kita mendapatkan 3D positioning. Jadi daripada satelit A, let's say, dia menghantar signal. Dan let's say kita kata signal gelombang dia adalah sebanyak 1 juta. Kemudian daripada signal satelit yang kedua, kita tengok berapakah gelombang yang dia hantar.
let's say 1001. Kemudian satelit yang ketiga, satelit yang keempat, sampailah calculation boleh dibuat untuk dapatkan keempat-empat satelit ini menghantar satu jumlah gelombang yang sama. Itulah yang dipanggil fix. Bila kita start alat kita, at first kita akan float dulu sebab dia tengah membuat calculation berapa gelombang-gelombang, bilangan gelombang yang tengah dihantar itu dan gelombang mana yang perlu dikira at that time, sehingga dia dapat homogeneous di antara empat-empat satelit itu, baru dia akan fix. Itu secara analogi ataupun secara ringkas bagaimana kita mengira distance daripada satelit kepada antena. Sedikit perkongsian bagaimana kita membuat, kita membaca data daripada satelit. Jika tengok belah sini, belah kanan ini dekat table berkenaan, ini adalah satu example GPS punya observation spesifik kepada GPS sahaja. Jika saya boleh tunjukkan di sini. First di sini, antena ini yang dibacanya ada 4 jenis antena yang 4 jenis satellite signal yang dibaca. Satunya adalah C, L, P dan L2. C1, L1, P2 dan L2. 4 jenis signal. Setiap satu signal ni mempunyai dia punya measurement yang berbeza. L1 adalah 19 cm, P2 L2 adalah 24 cm wavelength dia. Kemudiannya jawapan ini adalah dibuat secara intervalnya adalah 30, maknanya 30 second. Time of observationnya adalah pada 1991 pukul 10.15 pagi 10.15 second. Dia start pada pada 1991 Oktober bulan 10, 5 hari bulan. Bacaannya bermula pada 15.33 petang 29.00 saat. Jadi kita tengok bacaan yang pertama 91 10 5 15 29.00. Terdapat 3 satelit yang dapat didetect pada masa itu, iaitu satelit ini 3 ini bilangannya 15, 4 dan 18. Setiap satu lainnya adalah bacaan bagi signal berkenaan. Yang kali kedua bacaan after 30 second dia mendapat signal satelit 3 juga. And then after 30 second lagi 29.00, 29.30 dan 38.00 dia dapat bacaan 4 satelit. Di sini dimension 4. Setiap satu babasnya adalah data berkenaan, data kod L1, P dan L2. Okay, tadi saya mention kita dalam calculation untuk mengira distance itu kita perlu buang error. Error yang expected, known dan calculated yang boleh kita measure. Antara satelit tadi saya mention satellite clock offset, relative clock correction, satellite instrument delay, geometric range, ionospheric delay, tropospheric delay, receiver clock offset, receiver instrument delay. Itu error bagi signal transfer daripada satelit kepada antena. Itu adalah antara errornya. Kemudian terdapat juga error daripada equipment itu sendiri yang agak famous dan agak kerap berlaku, well known, which is yang sentiasa perlu diingatkan untuk kita jaga-jaga adalah error daripada antena phase center, di mana setiap alat itu akan membuatkan mathematical calculation signal berkenaan yang saya cakap daripada satelit kepada receiver itu adalah di antena phase center di sini, jika boleh nampak di skrin di tengah. Dan kita juga tahu bahawa alat berkenaan mendapat signal daripada pelbagai sudut, daripada utara, daripada selatan, daripada pelbagai darjah. Jadi setiap alat ini dia telah ada satu model calculationnya, di mana known value model calculation,
di mana jika signal perlu memasukkan nilai model calculation ini untuk mendapatkan nilai yang tepat. Jadinya bila kita membuat processing, kita perlu memasukkan nilai ataupun model yang tepat menggunakan semasa observation kita. Jika kita menggunakan sesuatu model, kita perlu memasukkan model yang tepat di dalam processing software kita. Sebab di dalam processing software kita telah mengetahui berapakah nilai offset yang perlu dimasukkan dalam calculation berkenaan. Jika kita membuat observation dengan alat yang satu alat A, and then dalam processing kita membuat tidak meletakkan nilai yang tepat ataupun model yang tepat, calculationnya pasti adalah tidak tepat juga. Kerana dia tidak dapat mengira dengan betul antena phase centernya, position antena phase centernya itu. Okay, ada soalan dari penonton. Dari Prita Deria. Dia tanya, cari balik. Error ni mesti difilter sendiri. Bolehkah dia disisih secara automatik? Tidak. Maksudnya adalah soalannya tadi adalah adakah error ini kita perlu remove sendiri? Jawapannya adalah tidak. Error ini adalah calculated error. Kita telah tahu berapakah tropospheric delay. Kita telah tahu berapakah clock bias dia. Kita telah tahu antena phase center dia, model dia berapa, semua itu. Kita telah tahu. Jadi ia bukan satu yang kita perlu masukkan dalam calculation kita. Informasi ini ada terdapat macam contohnya clock information bias semua tu, dia terdapat dalam ada a few error yang boleh kita dapatkan daripada observation itu sendiri. Contohnya seperti navigation message. Daripada navigation message ini, informasi ini kita dah dapat dah model-model ataupun nilai berkenaan. So jadi masa kita proses, kita perlu ada observation file dan juga navigation file. Dan boleh saya tambah sedikit, navigation file, dia ada standard navigation file yang kita jana secara harian daripada standard punya navigation, dan juga kita ada precise navigation message yang kita boleh jana daripada IGS website. Nanti saya ada page untuk IGS, saya akan explain sedikit apakah itu IGS kemudian. So errornya bukannya kita tidak perlu calculate lah. Kita hanya perlu masukkan informasi atau model yang telah dijana, yang telah di-provide oleh sistem-sistem ini. Tetapi ada juga error yang perlu kita avoid. Contohnya adalah seperti multipath error. Itu adalah error yang kita buat sendiri. So we have to remove that. Dengan mencari tempat-tempat yang bersesuaian, dan juga seperti antena phase center error ini, kita perlu pastikan apakah alat yang kita guna, dan kita dalam processing pun kita kena pastikan dimasukkan informasi yang tepat. Okey. Setiap satu antena mempunyai kualiti yang pelbagai, signal yang pelbagai, teknologi yang pelbagai. Ini yang saya mention tadi berkaitan dengan multipath and elevation cut-off, faktor-faktor yang memberi kepada error kepada serapan kita. Signal tu akan terpantau daripada bangunan-bangunan tinggi dan then transfer kepada kita punya receiver. Jadi adalah sangat penting untuk kita memastikan kawasan serapan kita itu adalah kawasan yang terbaik, open sky, dan juga salah satu cara untuk kita removekan error-error multipath seperti ini adalah mungkin boleh kita memanjangkan tempoh bacaan. Dia still ada multipath error, tapi dengan panjangnya serapan, dia akan membuatkan redundant yang lebih untuk dia meningkatkan keupayaan untuk remove error berkenaan. Ini adalah berkaitan DOP, Dilution of Precision, yang saya mention tadi, di mana semakin rendahnya DOP adalah semakin tingginya accuracy.
di mana DOP ini adalah satu geometri position satellite berkenaan. Di sini kalau kita tengok setiap satu satellite S1, S2, S3, S4, setiapnya adalah berbeza colornya. Jadi di sini dilihat S2 berwarna merah. Jika kita melihat color berkenaan, itu adalah coverage ataupun ability dia untuk transmit the signal. L2 adalah transmit signal S1 adalah warna purple, S3 adalah warna biru dan S4 adalah berwarna hijau. Kita akan tengok intersection between S1 and S4, S1 and S3, S1, S2, S2, S3 di warna-warna kuning berkenaan. Itulah intersection di antara dua satellite, di mana kita memerlukan intersection bagi mungkin untuk yang terbaik adalah 4 satellite untuk mendapatkan position 3D. Tapi warna kuning itu adalah intersection bagi satellite signal, bagi satellite berkenaan. Ini adalah visual yang sangat menarik untuk kita faham bagaimana dua signal satellite itu intersect dan bagaimana DOP ataupun geometri itu sangat related kepada our observations. Let's say kita nak perlukan 4 satellite and then semuanya macam saya cakap tadi, semuanya terkelompok di bahagian kanan sahaja. Jadi DOP-nya mesti di bahagian kanan sahaja. Bagaimana informasi daripada bahagian kiri? Bagaimana DOP-nya? Adakah terdapat intersection yang baik? Itulah perkara yang kita boleh fikirkan semasa kita nak membuat cerapan. Okey, kalau pada tahun 1997 saya rasa, awal-awal zaman GPS observation, at that time memang GPS, sebab masa tu ada GPS je yang available to us. Dia agak susah. The availability of the satellite is low. Jadi untuk mendapatkan DOP yang baik juga adalah agak sukar dengan bilangan satellite yang berkurang, yang kurang. So DOP pada masa itu adalah tidak berapa baik. Dan at that time kita boleh dengar from our senior surveyor mention that we need a specific time untuk melakukan observation. Waktu-waktu tertentu sahaja. Kita perlu membuat melihat kepada table jadual availability satellite at that time. I remember that the senior mentioned like that. So pada masa ini, hari ini saya percaya dan berdasarkan availability satellite, untuk mendapatkan DOP yang bagus adalah sangat mudah disebabkan oleh faktor availability satellite, bilangan satellite, accuracy satellite, nilai signal yang semakin baik dan juga signal yang semakin banyak. So saya rasa tiada masalah untuk mendapatkan DOP yang baik bagi cerapan GPS setiap masa. Walaupun mungkin ada tempoh-tempoh yang bersesuaian untuk dibuat waktu cerapan, tetapi sebenarnya untuk mendapatkan DOP yang bagus adalah tidak mustahil. Dan boleh dikatakan mudah. Okey. Ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab sementara? Mungkin. Okey, ada satu soalan. Adakah kita dapat mengetahui taburan satelit yang seimbang dan memenuhi kriteria cerapan kita? Maksudnya, adakah kita dapat tahu taburan satelit yang seimbang? Kita boleh satellite map, maksudnya position of satellite. Dia ada dan available di pelbagai website ada. Each model of model-model yang supply alat-alat ini dia ada website masing-masing dan setiap satu tu dia mengeluarkan map satellite, position satellite berkenaan. Dan agak mudah untuk kita tahu di mana berapa bilangan semua, tak ada masalah, kita boleh tahu. Dan seperti saya cakap tadi, kalau saya personally, saya akan easily open the equipment and do the observation because I'm not worried about the availability of the satellite. InsyaAllah dia akan sentiasa ada. Itu. Okey.
Ada anything else? Okay, saya continue dengan GNSS survey. GNSS survey itu secara ringkasnya bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja kita. Daripada permulaannya, kita melakukan perancangan. Perancangannya adalah termasuk berapakah tempoh cerapannya, di manakah lokasi yang bersesuaian dari segi PDOT-nya, daripada segi keselamatan, dan juga apakah keperluan bagi cerapan berkenaan. Adakah keperluannya sebagai base station atau adakah sebagai control point, dan di manakah jarak point kita dengan reference point kita. Reference point kita mungkin kita boleh guna katakan sebagai MITKNet. Jika dalam distance dalam 30 km, berapakah waktu yang sesuai untuk kita buat cerapan? Jika distance-nya adalah 100 meter, adakah kita perlu membuat cerapan sebanyak 1 jam, ada 2 jam ataupun 6 jam? Itu adalah perkara yang kita perlu planning dulu. Daripada lokasi, matlamat, method dan juga keperluan. Itu adalah bahagian planning. Kemudiannya bila kita berancang untuk melakukan cerapan GNSS, kita perlu memastikan alat kita telah di-calibrate dan telah diuji kaji berada dalam ketepatan yang baik. Ujian ini boleh dilaksanakan di pilar JUPEM. JUPEM ada 15 pilar rasmi, di mana-mana pilar berkenaan boleh dilakukan cerapan dan dilakukan ujian. Kemudian selepas kita pastikan equipment dalam keadaan baik, kita boleh laksanakan cerapan seperti yang telah dirancang. Dan perlu dipastikan adalah cerapan itu dilaksanakan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat dan keadaan yang clear sky. Kemudian processing and analysis. Processing and analysis ni, jika kita melakukan standard observation, kita menggunakan commercial processing software. Jika kita melakukan untuk menggunakan distance yang sangat jauh, which is di antara dua negara mungkin, untuk purpose scientific, kita boleh menggunakan scientific software seperti Bernice. Dan kemudiannya kita menghasilkan report untuk to prove, untuk menunjukkan hasil processing berkenaan. Okey, jika saya boleh pergi secara detail di bawah. Okey. Beberapa jenis GNSS observation ataupun dan juga jenis-jenis alat di sini. Saya perkenalkan sedikit berkenaan alat. Ada dua jenis GNSS equipment. Satunya adalah modular unit di bahagian kanan atas, kiri atas, dan satunya adalah integrated unit. Integrated ni means adalah everything is in one item. Dalam satu antena and receiver di dalam satu komponen, seperti ini. So kita simply perlu attach the antenna and receiver kepada bipod ataupun tripod, and then kita dah boleh guna dah. Settingnya sama ada kita boleh for static, we can simply turn on the modem tu, ataupun kita boleh control menggunakan controller. Ini selalunya digunakan boleh dikatakan untuk tugas-tugas seperti detailing, senang untuk dibawa. Kemudiannya untuk modular unit, dia berasingan di antara antena dan juga receiver. Ini mostly digunakan untuk kerja-kerja yang precise, untuk position yang tinggi, dan juga untuk satu static positions, untuk mendapatkan nilai position yang accurate, yang higher accuracy, di mana di antena dan kabel dan receiver dikenatkan melalui kabel and then controlled by the controller. So antena tu simply functionnya hanya sebagai antena sahaja, maklumat detail semua dihantar kepada receiver. Okey, dua alat yang berbeza. Kemudiannya berkenaan testing, tadi kita ada mention berkenaan test. Untuk memastikan alat dalam keadaan yang baik, kita boleh menggunakan test zero baseline test. Salah satu test yang kita laksanakan terhadap alat kita untuk memastikan keadaan yang baik. Apa itu zero baseline test? Zero baseline test ni matlamatnya adalah untuk memastikan antena ini, satu antena dikenatkan kepada dua receiver
dan dual controller. Matlamanya adalah untuk memastikan receiver berkenaan berkemampuan untuk menerima signal yang sama daripada antena, daripada satu antena yang di-connect. Ini untuk memastikan receiver itu berfungsi dengan baik. Tiada error di antara satu sama lain receiver berkenaan. Jika terdapat perbezaan di antara receiver 1 dan receiver 2, maknanya alat berkenaan tidak berada dalam keadaan yang baik dan perlu dibuat kalibrasi. Kemudiannya kita ada test site. Kita test site ni kita akan buat sama juga untuk test alat. Kita buat guna short baseline. Short baseline ni kita guna testing site GNSS yang Jepang punya di sini. Matlamatnya adalah untuk memastikan accuracy bagi setiap alat itu berada dalam piawai yang diterima pakai. Okay. Test site EDM and zero baseline. Zero baseline ni adalah standard observation, kita boleh buat di mana-mana sahaja. Manakala short baseline kita lakukan di testing site, berdasarkan observation itu perlu mendapat nilai yang sama seperti yang dikeluarkan oleh jumpa yang berdasarkan koordinat piawai yang telah dilaksanakan. So jika tidak dapat nilai yang sama, so alat itu tidak boleh diapprovekan sebagai dalam keadaan baik. Okay, proprietary versus YNAC format. So setiap model alat daripada pelbagai company yang berbeza, dia ada format tersendiri. Format yang tersendiri berdasarkan setting masing-masing, berdasarkan alat berkenaan. Manakala tetapi pelbagai alat ini kita menggunakan, ramai yang menggunakan pelbagai alat. Jadi bagaimana kita nak standardiskan? Kita perlu convertkan data berkenaan kepada format YNAC. Itu adalah matlamatnya supaya senang digunakan, senang difahami dan boleh dikongsi data-data berkenaan. Manakala kalau format personal format, dia hanyalah limited kepada model dan juga company yang berkenaan sahaja. Tadi saya ceritakan bagaimanakah cara kita memahami YNAC observation berkenaan. Dia sama sahaja. Tadi saya bagi example untuk GPS observation YNAC. Di sini adalah untuk GNSS observations. YNAC format 3.04. Jika saya boleh ulang sekali lagi, bagaimanakah tadi dia formatnya lebih ringkas. YNAC ini kalau tengok dia punya header tu lebih panjang, maknanya informasinya lebih banyak. Jadi kalau kita boleh tengok sini, additional information yang dia ada di sini adalah di sini dia mention apakah receiver yang digunakan. Di sini lepas tu dia mention apakah antena yang digunakan, dan juga approximate position XYZ. Dia bagi approximate positions. Kemudian dia listkan juga apakah satelit yang didapat detect di situ. Kalau kita dapat tengok, G is for GPS. Ada 16 satelit yang didapat detect. C1C. Kemudian dia dapat detect GLONASS, Galileo, QZSS. Dan intervalnya ada 30 second. Kalau tengok di sini, time observation start pada 2023 Mei bulan 5 hari bulan 000000. Kemudian last observation adalah pada 235930. Okey. Kalau ini adalah cara untuk kita mengetahui daripada data yang kita cerap itu, kita mengetahui apakah modelnya, berapakah interval, apa satelit yang terdapat detect, koordinat sistem apa, pelbagai lagi. Okey. Kalau tuan-tuan, puan-puan ingin mengetahui YNAC dengan lebih detail, boleh kita baca YNAC. Ini satu dokumen yang dikeluarkan oleh IGS, the Receiver Independent Exchange Format, version 4.0. Dikeluarkan pada 1 Disember 2021. Saya rasa ini mungkin yang version 4.
Okay, untuk mengetahui lebih dalam, kita boleh baca dokumennya juga. Ada apa-apa soalan? Okey. Okey, kalau saya boleh sambung. Sedikit. Sebelum ni, bila kita membuat cerapan GPS, kita sangat mementingkan kepada ketinggian alat, level. Ni with the evolution of the technology, sekarang ini GPS kita boleh menggunakan secara tips. Bila tu saya ingat pun kita boleh dapat detect dia sebab telah ada model-model di dalam equipment berkenaan untuk cater. Bila kita buat dalam position tilt, berapakah dia still boleh memberi position ataupun nilai yang tepat bagi point berkenaan. Ini adalah teknologi yang telah berkembang. Okay. We go to the observation. Relative observation, positioning, base and wobble. Ini secara asas bagaimana kita membaca Vinex ataupun membaca data observation kita. Saya percaya benda ni adalah basic. Bila kita buat cerapan, kita daripada alat kita sebagai wobble, kita perlukan satu reference point ataupun base untuk kita membuat calculation ataupun processing selepasnya. Jadi adalah sangat penting untuk kita pastikan jika base itu adalah milik kita yang kita buat cerapan sendiri, kita perlu memastikan di antara base dan wobble itu dibuat bacaannya, dibuat cerapannya pada tempoh yang sama. Dia perlu ada overlapping di antara base dan wobble. Tetapi jika kita menggunakan MAC-ARTICANET, tiada masalah sebab MAC-ARTICANET adalah core station, continuous operating reference station, di mana dia 24 jam dan sentiasa hidup. So apa yang saya tunjuk di sini, warna merah itu adalah reference station dan warna birunya adalah wobble kita. So kalau kita tengok daripada graf ini, kita tengok G1, base-nya berwarna merah, dipasang daripada pukul 8 hingga pukul 12, di mana wobble-nya dipasang pada pukul 9 hingga 12. Jadi data yang boleh digunakan untuk cerapan ini bagi G1 adalah daripada pukul 9 hingga pukul 12. Data itu yang boleh diproses kerana ada data overlapping daripada base dan wobble. Sama juga kepada G2, walaupun wobble dipasang dulu pada pukul 9 berwarna biru, tetapi data base-nya hanya available pada pukul 10 hingga pukul 12. Jadi 2 jam sahaja yang boleh digunakan. Dan juga manakala E1 dan C1, ia hanyalah cerapan bagi wobble sahaja. Dia tidak boleh diproses kerana tiada data overlapping daripada base. Ini adalah konsep relative positioning. Okey. Seterusnya, saya kongsikan maklumat MAC-ARTICANET infrastructure. MAC-ARTICANET infrastructure yang terkini, yang telah diupdate. Kita ada 79 stesen di Semenanjung, 14 stesen di Sarawak, 16 stesen di Sabah, 15 stesen di Sabah dan 1 di Labuan. Sebelum ini, sebelum update yang terkini ni, kita hanya mencerap GPS dan GLONASS sahaja. Dan terkini kita juga telah mencerap Galileo dan Beidou. Servis MAC-ARTICANET ada 2 jenis daripada RTK, real time correction, di mana kita boleh memberi servis VRS, MAX, IMAX dengan accuracy sebanyak 3 cm untuk horizontal dan vertical sebanyak 6 cm. Accuracy yang dijamin, insyaAllah dia boleh menjadi lebih baik lagi. Dan juga post-process data, virtual Vinex dan coarse Vinex dengan accuracy verticalnya kurang daripada 1 cm berdasarkan tempoh cerapan juga. Okey, mungkin saya akan explain dengan sedikit berkaitan VRS ataupun virtual Vinex di next slide. Okey. General concept of network RTK. Okey. Kita ada station wave base ataupun station core stations MAC-ARTICANET kita.
Tadi saya mention ada 109 sekarang kita ada di seluruh Malaysia. Stesen ini disiap 24 jam continuously dan data ini akan dihantar kepada control center di JPM HQ. Salah satunya di JPM HQ. Matlamatnya adalah untuk kita modelkan, untuk kita enable, untuk kita modelkan satellite related clock and orbit dan juga troposphere untuk setiap stesen ini. Untuk kita buat processing a little bit and then kita modelkan beberapa perkara yang perlu seperti satellite related clock, orbit, troposphere semua. Kemudian bila user membuat RTK, dia akan turn on the MyRTKNet dalam device dia, dia log in kepada sistem dia. Kemudian MyRTKNet sistem komputer akan interpolate correction di point user berkenaan dan menghantar correction kepada user. So correction itu adalah daripada bila user buka alat dia, on dia login kepada MyRTKNet system, dia hantar signal and then kepada JPM HQ akan memberi pembetulan model correction semua kepada user untuk mendapatkan position berkenaan real time. Saya rasa saya perlu explain lagi ke ni, sebab saya rasa ini adalah satu konsep yang menarik dan juga teknik yang sering diguna pakai oleh semua. Correction ini, bagaimana kita mendapatkan real time kinematic network correction. Bila kita turn on RTK, kita immediately kita dapat nilai koordinat daripada alat kita. Sebabnya correction telah dilakukan di control center JPM HQ. Kita telah remove dia punya satellite clock error, satellite orbit error, tropospheric error, all the model kita telah calculate. And then bila user request the position, the signal, kita buat calculation seperti yang saya mention before this, to remove all the error, and then kita mampu untuk memberikan position yang tepat kepada user in real time. Okey, sedikit perkongsian berkaitan servis dan juga fee and payment. Service, survey and mapping data production untuk sistem MyRTKNet ni. Currently kita punya annual fee hanyalah RM1,000 sahaja untuk digunakan selama 1 tahun. Manakala virtual WiNet VRS, harga dia adalah RM1 per minit per station. Kos WiNet data adalah RM2 per hour per station. Ini adalah perancangan kita. Ini adalah jika kita tidak subscribe kepada MyRTKNet, which is the 1,000 tu, kita perlu membayar untuk mendapatkan VRS, virtual WiNet data. Harganya adalah 1 minit untuk setiap station, RM1 per minit untuk setiap station. Manakala data WiNet, RM2 per 1 jam untuk setiap station. Jika kita subscribe kepada MyRTKNet, this unlimited. Kita tidak perlu bayar any additional amount. RM1,000 itu kita gunakan untuk 1 tahun. Ini adalah current fee. Yang the green table tu adalah previous month pada tahun 2010. Kita telah tambah baik, kita telah permudah dan permurahkan untuk diguna pakai untuk semua. Kita juga ada MyRTKNet mobile application, sistem yang sama daripada website. Kita boleh guna pakai di mobile. Kita boleh tahu lokasi, availability, station health, semua. Jadi mungkin ramai-ramai boleh mendaftar juga untuk kita dapatkan tahu keberadaan, availability data-data kita, data MyRTKNet. Okey. Okay, ada soalan pasal MyRTKNet ni dari Alia Nabilah. Untuk menggunakan MyRTKNet, berapa jarak maksimum antara rover dan COS atau network? Berapa jarak maksimum antara rover dan COS? Antara rover dan COS untuk teknik apakah?
Seperti itu. Okay, firstly regarding cost MyRTKNet Malaysia, MyRTKNet, kita telah ada 109 stesen. Di Semenanjung sahaja kita telah menambah baik ataupun telah menambah bilangan-bilangan stesen berkenaan. Kalau saya pergi get back to the station, this slide. Okay. Untuk di Malaysia kita cakap pasal MyRTKNet, kita telah menambah baik bilangan stesen dari semasa ke semasa. Telah ada beberapa fasa MyRTKNet, pembangunannya, penambahbaikannya, sama ada daripada segi satelit, signalnya dan juga bilangan. Jadi currently apa yang telah kita laksanakan, kita ada 79 stesen di Semenanjung sahaja. Dengan matlamatnya adalah kita telah cover the whole peninsula Malaysia. Cover maknanya dalam setiap position di mana sahaja anda berada, kita akan mampu untuk transmit signal daripada core station kepada user di mana sahaja. Itu adalah matlamat kita. Dan itu adalah kemampuan yang kami boleh katakan mampu untuk core station transmit kepada signal di mana sahaja. Itu satu. Keduanya tadi soalannya adalah berapakah jarak maksimum base kepada rover? Gunakan teknik RTK. Menggunakan teknik RTK. Yeah. Tadi saya related kepada jawapan saya tadi adalah insya-Allah menggunakan MyRTKNet, kita mampu untuk transmit signal tu daripada MyRTKNet kepada rover user dengan coverage sekarang. Okey. Menggunakan network rover dan cost. Rover dan cost. Antara rover dan cost. Keduanya jika kita melakukan static observation just now, relative positioning just now. Kita cakap ada base, dia ada rover. Base kita adalah MyRTKNet. Berapakah jarak yang diperlukan untuk kita membuat cerapan berkenaan itu adalah bergantung kepada keperluan dan juga ketepatan yang kita nak. Jika ketepatan kita adalah dalam range 10 cm, let's say jarak kita adalah 30 km, ketepatan yang kita dapatkannya adalah dalam meter level ataupun dalam tens of centimeter, 10 meter level, 10 cm. So dalam standard observation, tempoh cerapannya tidak perlu panjang. Tetapi jika kita memerlukan cerapan accuracy yang lebih tepat, which within 3 cm, kita perlu membuat cerapan yang lebih lama berdasarkan distance yang jauh. Jika distance yang jauh, kita perlu membuat cerapan lebih lama. Jika distance yang pendek, kita boleh membuat cerapan yang lebih singkat. Jarak maksimum, jadi jarak maksimum di antara base dan rover itu adalah berdasarkan kepada keperluan ketepatan dan juga jarak base dan rover itu. Berapa jauh maksimum jarak? Okey. Berapa jauh tu adalah berdasarkan berapa ketepatan accuracy positioning yang puan perlukan. Jika tuan-puan perlukan ketepatan yang tinggi, perlulah membuat observation yang lebih lama jika jaraknya jauh. Okey. Saya rasa harap dapat menjawab soalan berkenaan. Accuracy itu adalah bergantung kepada tempoh cerapan, kualiti satelit dan juga jarak di antara base dan rover. Dan juga saya ulang sekali lagi, insya-Allah within our network, MyRTKNet network, di mana sahaja user berada, satelit kita mampu untuk transfer the signal, the correction, the satellite signal di mana saja user berada. It's able to connect dan juga overlap dengan data user. Okay. Saya pergi sedikit kepada IGS stations in the region. Saya mention just now regarding the IGS station.
IGS station adalah International GNSS Service. Ini adalah stesen, jika di Malaysia core station kita, Continuous Operating Reference Station adalah MyRTKNet. Manakala IGS juga mempunyai course mereka, International Service ini mempunyai course mereka sendiri, mempunyai core station yang berfungsi secara continuously 24 jam tanpa henti di serata globally, di serata dunia ini terdapat banyak stesen yang which is part of the IGS ataupun ITRF framework yang diguna pakai secara global, yang membuat framework global. Ini adalah antaranya stesen yang berada di region kita, di region Asia, di region Malaysia. Di antara stesen yang kita boleh guna pakai jika kita tiada akses kepada MyRTKNet, kita boleh akses kepada IGS station untuk membuat processing juga. Dia akan provide, kalau kita pergi kepada CDDIS, kita boleh download data YNAT, kita boleh download data ephemeris, precise ephemeris di situ, dan pelbagai data-data berkaitan dengan processing yang precise punya, yang scientific. Okey. Beberapa contoh GNSS processing software yang kita boleh guna pakai, seperti saya cakap tadi, di belah kiri adalah commercial, di belah kanan adalah scientific. Salah satu scientific software. Dan ini adalah scientific software yang dipakai oleh Jepun, Bernice. Bernice ni adalah untuk kerja-kerja yang saintifik, kerja-kerja yang memerlukan cerapan yang sangat lama ataupun lebih lama seperti 3 hari, untuk positioning ataupun nilai accuracy yang sangat-sangat accurate. Okey. Kemudiannya, sedikit penjelasan mengenai network RTK. Bagaimana kita mengiver ataupun accuracy bagi RTK berkenaan. Kebiasaannya, bagaimana kita melakukan cerapan RTK. Dia akan dilakukan dalam 10 bacaan. 10 bacaan, accuracy 5 second untuk 2 epoch. Kemudian 2 epoch ni perlu di-averagekan untuk mendapatkan final coordinate. Kepentingan bagi cerapan network RTK ini adalah untuk dipastikan accuracy-nya adalah pada observation RMS. Observation RMS tidak boleh melebihi 3 kali ganda RMS. Apakah maksudnya? Residual shall not exceed 3 times RMS. Di sini kita ada nilai observation RMS 0.004. Itu adalah observation ini keseluruhannya, 10 bacaan ini punya RMS. Tetapi yang pentingnya untuk kita analyze di sini adalah setiap bacaan itu ada RMS tersendiri, residual tersendiri, V, di kolom V ini. Di kolom V ini adalah residual untuk setiap bacaan. Perlu dipastikan bahawa setiap satu bacaan itu residualnya adalah tidak melebihi 3 kali, tidak melebihi RMS value. Seperti contoh ini, RMS-nya adalah 4, 0.04. Manakala bacaan nombor 9-nya adalah residualnya adalah 0.006. Jadi bacaan residualnya tidak melebihi 3 kali ganda RMS value. Jadi semua bacaan ini adalah boleh diterima. Jika tiba-tiba residual bagi bacaan berkenaan adalah 0.013. Jadi bacaan berkenaan tidak boleh diterima sebagai satu daripada 10 bacaan itu. Ini adalah part of telah ada diterangkan di dalam perkeliling juga, di mana berapakah 10 bacaan untuk satu epoch. Untuk network RTK ni memerlukan 2 epoch, 10 bacaan untuk satu epoch. Dan bagaimana RMS dikira. Diterangkan juga, ditulis di dalam perkeliling. Kita boleh baca bersama-sama juga. Saya juga suka kongsikan 1 minit adalah bersamaan 30 meter. Jika
kita melihat kepada 1 minit itu 1 second. 1 second adalah bersamaan 30 meter. 1 second kedengarannya kecil, tetapi sebenarnya di tanah dia ada reflect kepada 30 meter. Oleh itu kita perlu itulah keperluan kenapa kita memerlukan cerapan ataupun accuracy yang sangat-sangat tinggi. Sebab 30 meter itu di tanah adalah satu nilai yang sangat besar. Okey. Bagaimana kita kemudiannya itu adalah accuracy bagi cerapan RMS. Saya kongsikan bagaimana kita mengira RMS. RMS ni adalah sum of square of each residual. Residual yang pertama adalah 0.003. Kita square kan, ditambahkan dengan residual yang kedua, kita square kan. Residual yang ketiga adalah negatif 0.007. Kita square kan, kita tambahkan semua. And then kita average kan kepada 10. And then kita square root kan. Kita square root kan selepas di average kan. Itulah nilai RMS. Itulah dapatnya 0.004. Kalau tuan-tuan puan-puan nak cuba calculate, boleh. Untuk kita pastikan residualnya RMS-nya adalah 0.004. Kemudian, itu adalah accuracy bagi bacaan. Bagaimana pula accuracy bagi final koordinat? Kita maklum bahawa accuracy bagi horizontal, latitude and longitude adalah within 2 cm, manakala accuracy bagi height adalah within 6 cm. Jadi bagaimana kita nak mengira accuracy ni? Tadi kita mengira dalam terms second. Tetapi di sini dimension pula adalah sentimeter dalam terms distance. Bagaimana kita nak mengiranya accuracy ini? Daripada bila kita telah membuat telah mendapat average coordinate daripada 10 bacaan ini, kita akan mendapat average coordinate latitude, longitude dan ellipsoidal height bagi epok 1 dan juga epok 2. Daripada average koordinat epok 1 dan epok 2 ni, kita dapatkan perbezaannya. Perbezaannya di sini kalau kita lihat adalah di bahagian second. Untuk mudah kita lihat di bahagian degree minitnya adalah sama. Jadi perbezaannya di bahagian second. Di bahagian second tu 22.18682 itu ditolak dengan 22.18632. Kita akan dapat satu nilai. Tapi nilai itu ada dalam second. Kita hendakkan accuracy dalam distance. Jadi kita perlu dapat 30 meter. Jadi dapatlah ia differentnya perbezaannya adalah 0.015 which is 1.5 cm within the acceptance tolerance 2 cm yang dinyatakan. Jadi bacaan ini boleh diterima dan boleh di-averagekan. Jadi nilai yang terakhirnya adalah di-average ini. Dua nilai koordinat telah di-average. Bahagian longitude pula perbezaannya hanyalah 1 mm dan boleh diterima pakai dan boleh di-averagekan. Same manakala untuk heighting is just a basic average plus minus and plus and averagekan. Dia punya heighting dia 4.6 cm. Within the acceptance tolerance 6 cm. Ini pada saya adalah calculation yang perlu kita tahu dalam kita membuat network RTK observation. Kita perlu tahu bagaimana kita nak mencerap, apakah accuracy-nya, bagaimanakah accuracy yang perlu kita calculate. Kita perlu tahu daripada segi observation, accuracy observation dan juga accuracy final coordinate dia. Ini adalah dalam format yang lebih besar. Tadi saya patut tunjuk yang ini. Dia lebih besar, lebih jelas. Tapi ini adalah benda yang sama. Daripada 10 observations, kita averagekan untuk mendapatkan satu observation, satu koordinat, dia punya mean.
Ini adalah dia punya observation RMS. Okey. Okey, saya dah bercakap selama 1 jam. Ada minum ke? Okey, sedikit lagi insyaAllah. Sedikit lagi. Ada apa-apa soalan sementara? Signal. Okey. Ya. Okey, kita take 5. Boleh? Ada video iklan ke? Okey. Next, tadi kita cakap pasal network RTK. Next, method of observation. Technique of observation adalah rapid static. Rapid static ni, dia static tapi dia rapid sebab dia pendek. Dia punya adalah ringkas. Diguna pakai untuk distance yang pendek. Di sini kita katakan kurang daripada 30 km. Observationnya adalah 2 kali, sama ada 10 hingga 30 minit observation, direkodkan sebanyak dalam interval 1 second. Ini adalah standard rapid static. 3, kurang dia, make sure it's less than 30 km. Observationnya within 30 minutes, 2 epoch, 2 bacaan. Maksudnya 30 1 epoch and then 30 minit 1 epoch. 1 hour observation. Itu adalah secara direct observation daripada Volvo kepada MRT-KNET. Kemudiannya ada satu lagi method bagi rapid static ini adalah menggunakan VRS, virtual system, di mana reference itu dibawa berdekatan kepada Volvo, kepada user. Ini adalah untuk memendekkan baseline daripada base kepada Volvo. Ini adalah salah satu teknik observation ataupun teknik daripada pengeluar-pengeluar alat berkenaan. Satu kaedah untuk menambah baik kualiti cerapan. Teknik ini adalah dia adalah static observation dan dia mengeluarkan outputnya, dia bukan real time, outputnya adalah Vinex data. Ini kaedah yang saya boleh katakan lebih baik, sangat baik sebab dia memendekkan distance di antara reference dan juga rover. Kemudian adalah teknik statik. Sama kaedahnya, satu cerapan yang tidak bergerak satu tempat, cuma tempohnya adalah lebih panjang. Sama ada seperti contohnya kalau kita nak buat satu tempoh yang sangat panjang, fundamental layer, kita boleh juga menggunakan IGS station. Untuk distance yang sangat jauh, kita perlukan cerapan yang sangat lama. Oleh itu kita menggunakan tempoh yang lama. Standard yang kami gunakan adalah 3 epoch untuk 24 jam bacaan. Kemudian untuk distance yang lebih pendek, kita membuat bacaan tempoh 3 kali 6 jam untuk distance di antara 60 km. Jika distance within 10 km, mungkin kita boleh buat bacaan 2 epoch untuk 3 jam. Kemudian jika distance yang lebih pendek within 5 km, kita buat tempoh bacaan selama 2 jam sahaja untuk 1 epoch. Dengan cadangan bacaannya adalah setiap 15 saat. Okay, ada satu soalan pasal untuk post processing, better guna data cost ataupun VRS? Post processing, better guna data cost ataupun data VRS? Okey, saya explain sedikit lagi berkenaan VRS. VRS ini adalah satu position yang dijana daripada cost station MyRTK-NET. MyRTK-NET membuat something processing,
mengeluarkan satu position VRS berdekatan dengan user. Dan dia adalah dalam format YNAX. Jadi, adakah better cost station atau YNAX? Kedua-duanya adalah sama. Sepatutnya menghasilkan accuracy yang sama kerana sumbernya adalah sama. Jadi, dia kata manakah lebih baik? VRS ni digunakan sebab kita nak memendekkan tempoh bacaan kita. Kalau tuan-puan tak nak baca lama, boleh menggunakan teknik VRS ini. Tetapi still rapid static adalah standard 10 to 30. Tak bolehlah VRS tiba-tiba tuan-puan nak baca 1 minit, itu not acceptable. You still kena within the rapid static punya setting. Okay, adakah saya menjawab soalan? Okay, sedikit berkaitan koordinat sistem conversion. Ini telah keluar daripada GNSS observation. Tapi selepas kita dapat GNSS observation, kita dapatkan satu koordinat. So koordinat itu selalunya adalah bila kita membuat cerapan GNSS, koordinat ini mesti ada dalam bentuk geographical coordinate, which is latitude, longitude, ellipsoidal height. Okay. Manakala dan datumnya pula kan. Bila kita buat connect kepada MyITKNet, datumnya mesti adalah GDM 2000 sebab itu adalah infra Jepun yang menggunakan GDM 2000. Manakala jika tuan-puan observe directly kepada satellite, tuan-puan satellite, which is let's say tuan-puan menggunakan GPS observation, connect kepada GPS, jadi datumnya adalah WGS84. Ini adalah satu topik yang saya rasa menarik juga untuk kita perjelaskan berkenaan datum, koordinat sistem, projection. So kita perlu tahu bila kita cerap dengan MyITKNet, kita connect kepada MyITKNet, datum kita adalah GDM 2000. GDM 2000 ni still dalam format geographical, latitude, longitude, ellipsoidal. Manakala bila kita nak menggunakan koordinat ini di dalam peta, kita tidak boleh petakan dia dalam latitude, longitude, ellipsoidal. Selalunya kita akan petakan dalam format Isting Noting. Di situ berlakunya map projection. Daripada Isting dan Noting. Itu secara ringkasnya. Daripada geographical kepada Cartesian. Cartesian ni kita nak projectkan XY ke dalam peta kita. Dan Jepun juga ada menyediakan perkhidmatan bagi koordinat transformasi. Carbon fee dia adalah untuk setiap satu transformasi adalah RM4 dan juga parameter juga kami menjual parameter RM160 untuk setiap set. Okey, saya cerita sedikit berkaitan transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini apa? Transformation parameter ni apa pula? Okey. Macam saya cakap tadi, kita adalah datum kita adalah GDM 2000. Kemudian let's say ada satu map pada map lama dalam Cassini old. Macam mana kita nak transformkan dia kepada Cassini geocentric? Jadi Jepun telah mengeluarkan satu parameter untuk kita transform daripada Cassini old kepada Cassini geocentric. Jika tuan-puan tengok perkedelir, dia ada bagi satu table. Flow dia daripada Cassini old kepada Cassini geocentric. Bagaimana untuk dilakukan? Setiap Cassini old perlu pergi kepada RSO, kemudian dia akan melalui kepada MRT. Daripada MRT, Cassini old adalah geographical coordinate system, mapping punya XY. Kemudian untuk cadastre, kemudian koordinat ini perlu melalui ditransformkan kepada RSO, which is still geographical Cartesian coordinate system XY. Daripada RSO dia akan transform kepada MRT coordinate system. MRT adalah geographical coordinate system, lat long height. Daripada MRT, dia akan transform kepada GDM 2000. GDM 2000 adalah Geographical Coordinate System, lat long height. Modern punya coordinate system.
yang kita guna pakai pada masa ini. Kemudian daripada GDM 2000 ini ditransformkan kepada Cassini geocentric seperti permintaan, which is Cartesian coordinate system X and Y. Jadi di sini daripada Cassini old kepada Cassini new ada melalui 5 step. 5 step bagi untuk mendapatkan koordinat sistem ni. So jika tuan-puan memerlukan satu titik untuk transform daripada Cassini old kepada Cassini new, ni puan-puan perlu melalui 5 step berkenaan. Jadi kosnya adalah RM20. 4 dapat 5 step adalah RM20. Saya nak ceritakan tadi step dia bagaimana daripada Cassini old kepada Cassini geocentric. Dan setiap satu transformasi ini mempunyai parameter yang berbeza. Cassini kepada RSO, RSO kepada MRT, MRT kepada GDM, GDM kepada Cassini geocentric. Setiap satu ni mempunyai parameter masing-masing. Dan juga ini juga adalah dijual kepada pengguna yang berdaftar. Okey. Seterusnya. Seterusnya berkenaan GNSS report. Berkenaan GNSS report ini just basic dalam report GPS apa yang perlu selalunya kita masukkan. We start dengan introduction, objektif, monument. Macam saya mention tadi, objektif. Kita perlu tahu objektif kita itu apa. Kita kena tahu matlamat serapan itu apa sebelum kita boleh planning, method, time and location semua. Monument, testing equipment, observation, processing analysis and conclusion. Ini adalah standard GNSS report yang kami jumpa akan produce bila kami melaksanakan satu-satu projek. Okey, jap sebelum tu sorry mencelah sikit ada yang tanya, 2 orang juga tanya pasal koordinat GDM 2000 adakah sama dengan WGS 84? Okey. Secara layman, jawapan laymannya adalah ya. Tetapi nilainya adalah sama. Bukannya adalah is it a same coordinate system? Tidak. Adakah produced by the same person? Adakah maintained by the same person? Framework dia semua? Tidak. Tetapi nilainya adalah sama. Nilainya ada, we can say the equivalent. Boleh dikatakan sama. Sebab perbezaannya adalah sangat-sangat kecil. Okey. Tetapi kalau kita cakap dalam konteks surveyor, dalam konteks coordinate system, framework, jawapannya adalah tidak sama. GDM 2000 adalah bukan WGS 84. GDM 2000 adalah realization of MyRTKNet. Daripada MyRTKNet ni, kita membuat cerapan satelit dan kita menghasilkan framework dan koordinat sistem kita sendiri. Dinamakan GDM 2000. Manakala WGS 84 adalah koordinat sistem yang dibuat oleh United States of America. Realization daripada coast station mereka. Jadi jawapannya adalah sebagai surveyor, jawapannya WGS 84 bukanlah GDM 2000 tetapi nilainya adalah boleh dikatakan equivalent. Okey, seterusnya saya sambung setelah quality control. Ini adalah standard quality control yang kita laksanakan dalam cerapan GNSS. Coordinate repeatability, baseline repeatability, comparison between method and applications. Ini adalah a few quality control yang kita laksanakan. Coordinate repeatability ni adalah contohnya kita lakukan, reason kenapa kita lakukan 2 epoch. Seperti yang saya tunjuk tadi. Setiap satu epoch tu untuk kita buktikan cerapan kita konsisten. Baseline pula, kita bila kita proses, kita akan kita ada semasa cerapan tu kita ada dua epoch juga untuk kita menghasilkan untuk kita ability processing menggunakan baseline yang berbeza. Ini saya rasa kena explain in processing part in detail supaya saya bertunjukkan bagaimana apakah dia masukkan dengan baseline yang berbeza. Dia ada certain
line yang kita jadikan independent, satu line yang kita jadikan dependent untuk kita hasilkan baseline repeatability. Kemudiannya quality control berkaitan comparison between method and applications. Kita boleh compare between ada various method just now I explained. Apakah method yang terbaik depends on application, apakah method depends on the purpose dan juga kemampuan cekapan kita. Ini saya selitkan sedikit berkaitan leveling network. Saya just simply show to you guys. Ni adalah leveling Malaysia. Okay. Joy. Should we include joy? Okay, secara ringkas saya kongsikan berkenaan joy. Kenapa kita perlukan joy? Kepadanya GNSS observation adalah memberi ketinggian yang diberikan GNSS observation adalah ellipsoidal height. Ellipsoidal height ini adalah satu mathematical model yang diguna pakai dalam GNSS observation. Tetapi heighting yang kita nakkan, yang kita guna pakai adalah autometric height ataupun topographic height. Jadi bagaimana kita nak relatekan autometric kepada ellipsoidal adalah dengan Geode. Geode ini adalah satu model that represent the gravity dan juga boleh dikatakan equivalent kepada global mean sea level. We know that autometric daripada mean sea level juga. Jadi macam mana kita nak relatekan adalah kita membuat calculation autometric dengan menolak ellipsoidal kepada geode mean sea level untuk mendapatkan nilai autometric. Jadi nilai autometric itu adalah daripada mean sea level juga. Seperti gambar wajah berkenaan, geode yang diassumekan ataupun ditunjukkan ada selari dengan mean sea level, ditolakkan menjadi asas kepada autometric. Nilai geode kepada topo adalah autometric height. Jadi ellipsoidal daripada surface kepada ellipsoidal ditolak dengan geode, kita akan dapatkan autometric height. Saya harap ini adalah satu basic grafik yang mudah difahami. Okey. Malaysia juga menghasilkan geode juga, MyGeode namanya. WM Geode 04 adalah di Semenanjung Malaysia dan EM Geode 05 di Sabah dan Sarawak. Dua jenis geode yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Jepun. Okey. Ada dua jenis geode. Satu adalah gravimetric geode, satu lagi adalah fitted geode. Bagaimana geode ini dihasilkan? Firstly adalah menggunakan data gravity yang di-collect menggunakan airborne ataupun terrestrial. Kemudian di-combine bersama data altimeter, data global geode, data DTM. Data-data ini diproses bersama untuk menghasilkan gravimetric geode. Gravimetric geode ni kemudiannya bagaimana kita nak alignkan kepada topographic di Malaysia. So kita fitedkan dia kepada BM di Malaysia, 37 di Peninsula dan 60 di Sabah dan Sarawak. Jadi ia menghasilkan satu fitted geode. Accuracy geode di Malaysia adalah 5 cm dan di offshore adalah 10 cm. Ini adalah salah satu ini adalah grafik geode yang dihasilkan oleh Jepun dan juga BUG dalam penghasilan geode Malaysia. Geode boleh dibeli, nilai geode itu N setiap titik itu juga dijual oleh Jepun dengan harga RM3 untuk setiap titik. Dan juga geode secara satu
by coverage 30 ke 30 meter dijual dalam 250 untuk setiap sheet. Dan juga jika ada yang berminat, keseluruhan Peninsula Malaysia juga kita menjual secara coverage Peninsula Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Labuan seperti yang dipaparkan harganya. Seperti saya explain tadi, bagaimana kita dapatkan daripada observation GPS kepada automatic. GNSS memberi ellipsoidal, jadi kita memerlukan satu surface untuk kita dapatkan topographic height. Surface itu dipanggil joint. So daripada ellipsoidal kita tolak joint, kita akan dapatkan topographic observation. Okay. Sedikit berkenaan GNSS leveling. Jika kita membuat cerapan di satu titik, ia adalah absolute. Directly kita akan mendapatkan ketinggian berkenaan. Tetapi bagaimana jika kita hendakkan relative GNSS? Relative value. Relative GNSS leveling adalah nilai beza di antara dua titik. Dalam gambar baca ini adalah titik BM dan titik TBM. Beza ketinggian di antara dua titik ini adalah relative GNSS leveling. Maknanya daripada BM diukur beza ketinggian, itulah ketinggian bagi TBM. Dalam gambar baca ini kita mention that BM tolak TBM kita dapat beza different. Bagaimana kita dapatkan? And then nextnya, in detail kita explain HTBM tu adalah melalui seperti saya mention tadi automatic height adalah ellipsoidal tolak geode untuk titik BM. Tolakkan dengan nilai ketinggian di TBM. Nilai ketinggian di TBM bagaimana? Adalah dengan ellipsoidal tolak geode. Jadi untuk mendapatkan relatifnya, the meaning of relative GNSS leveling adalah relate to one point. So dalam grafik ini adalah berdasarkan nilai BM, ketinggian TBM adalah berdasarkan nilai BM. So jadi nilai BM itu ditambahkan dengan perbezaan tinggi di antara BM dan TBM. Begitu, that's how relative GNSS leveling work. Manakala absolute GNSS leveling adalah simply kita letak satu alat and then kita buat cerapan, kita dapat ellipsoidal height, kita tolakkan dengan joint, kita akan dapat automatic height. Tak ada processing, tak ada calculation beza tinggi, tiada. Okay, ada satu soalan. Adakah ketinggian auto sama dengan MSL ataupun perlu buat pelarasan lagi? Ini dalam konteks GPS observation kan, saya tunjuk sekali lagi. Saya cuba fahamkan adalah adakah ketinggian autometric equivalent kepada mean sea level? Ini adalah dalam konteks apakah? Okey, yang saya faham adalah topographic autometric height. Yang conventional method menggunakan GNSS leveling adalah diambil daripada mean sea level. Means daripada mean sea level plot Klang, kita tarik. So all the BM is based on the mean sea level. So kita panggil mean sea level itu adalah autometric height. So selalu jugalah orang mengatakan autometric is mean sea level because dia adalah dibawa daripada mean sea level. Reference to mean sea level. That's automatic height. Kemudiannya datangnya GPS. GPS dia tidak boleh memberi automatic height. Dia boleh memberi ellipsoidal height je. Jadi bagaimana dia nak relatekan ellipsoidal kepada auto tu adalah dengan menolak daripada nilai joint. Kerana nilai joint itu adalah equivalent kepada mean sea level. We can say that. Daripada grafik ini kita dapat lihat joint connect kepada mean sea level. Means one surface. Jika conventional method adalah dibawa daripada mean sea level secara leveling, manakala melalui GPS, nilai surface yang sama ditolak, ellipsoidal ditolak kepada mean sea level untuk mendapatkan automatic height. Jadi konsepnya adalah sama.
Okay. Ini adalah static GNS observation for height transfer. Ini kita ada mention dalam perkeliling juga berapakah cadangan tempoh bacaan untuk jarak, untuk setiap jarak. Ini adalah berdasarkan kajian telah dilaksanakan oleh Jepun juga. Untuk kurang daripada 10 km, sessionnya adalah 2 darab 30 minit. Dalam within 20 km adalah 2 epoch untuk 60 minit. Dalam within 20 ke 30 meter, 2 epoch untuk 2 jam. Dengan accuracy masing-masing, expectation adalah dalam 2 cm. Okey. Itu saja daripada saya, insyaAllah.